Hai, Assalamualaikum. Azam Malai sini. Video ni adalah tentang persyaratan senyam berhad, iaitu berapakah kos untuk mendaftar sebuah syarikat senyam berhad. Video ini memang sesuai kepada mereka yang akan daftar senyam berhad satu hari nanti dan kepada individu yang mempunyai enterprise. Mungkin anda nak upgrade satu hari nanti. Okey, first kali adalah untuk mendaftar senyam berhad, dia tidak macam enterprise. Enterprise harga dia RM70 saja setahun. Untuk senyam berhad, kos dia ada dua, iaitu pertama carian nama. Carian nama berharga RM50 untuk satu carian. Dan lepas carian telah lulus, kita perlu mendaftar dan kos pendaftaran senyam berhad adalah RM1,010. Jadi, saya amat menggalakkan anda tidak terpengaruh dengan iklan di luar sana yang menawarkan pendaftaran syarikat di bawah, dia advertise RM1,000 dan ke bawah lah. Sebab apa? Kos nak bayar SSM saja dah RM1,000 lebih. Mostly yang menawarkan perkhidmatan macam ni, dia akan cakap harga pendaftaran sebanyak ini, mungkin 200-300, tapi tidak termasuk dengan harga SSM. Jadi, berhati-hati dan choose wisely.